Okey, seterusnya kita nak jawab soalan C pula. Okey, Hasan menggunakan duit baki untuk membeli 30 biji telur. Hasan menggunakan 2/5 daripada telur itu untuk membakar kek. Hitung bilangan telur yang digunakan. Okey, so bendanya kena faham dahulu. Semuanya ada berapa ke? 30. Gak warna merah. Okey, 2/5 untuk membakar kek telur yang digunakan. Maknanya kita nak cari 2/5 ni ada perwakilan dalam pecahan. Sebenarnya nombor bulatnya apa? Itu tugas kita sebenarnya. Okey, jadi nak dapat satu markah senang saja. Letak sama dengan ada pecahan 2/5 darabkan dengan jumlah telur 30. Okey, dah dapatlah satu markah. Okey, so macam mana nak dapat markah penuh? Ini yang dipanggil operasi bergabung. Maksudnya ceritanya macam ini. Ada satu bahagian, lepas tu dibagikan kepada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4. So 5 bahagian. Jumlah semua ni 30. 2/5 bahagian digunakan. Okey, jadi kena faham setiap satu bahagian ini nilainya sama. Jadi bila nilainya sama, maksudnya kita kena buat operasi bahagi. So 30 bahagi 5 dapatlah 6. Maksudnya setiap satu bahagian itu ialah 6. Jadi nak cari 2 je. So 6 dengan 6 12. Gitu ceritanya. Okey.